Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar. Putus ke? Maaf ada kesilapan teknikal sikit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi kesyukuran pada Allah SWT kerana dengan izin dan hidayah daripada Allah, kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam satu program yang saya rasa amat penting, iaitu program yang kita namakan sebagai program Bicara Tokoh Atma. Okay? Dengan tajuk adalah, ni mungkin yang isu semasa ya Dr. Kasim, Raya Terkejut, isu ikut ru'yah ataupun hisab. Okay? Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu atas penganjuran dengan kerjasama isu alam dan tamadun Melayu, dan saya juga mengalu-alukan ke semua rakan-rakan yang join pada, yang sertai kami pada pagi ini. Okay? Mudah-mudahan dengan program ini kita dapat menghuraikan ataupun meleraikan kekusutan yang kita hadapi selama ini tentang adakah kita berkenaan dengan peristiharan Hari Raya Aidilfitri baru-baru ini kan. Okay. Bersama dengan kita adalah panel pembentang Dr. Kasim Bahali. Beliau adalah fellow Tamu Atma dan juga Rektor Akademik Falak Malaysia. Saya rasa Dr. Kasim Bahali ini memang sering dijemput oleh JAKIM, oleh Jabatan Mufti Melaka dan sebagainya untuk memberi pandangan, dan beliau muka seorang pakar dalam bidang falak syar'i insya-Allah. Saya Prof Madya Dr. Nazir Muslim, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Jaringan Pusat Pengajian Citra dan juga fellow penyelidik bersekutu Atma, akan menjadi moderator pada pagi inilah. Okey, sebelum tu insya-Allah bagi memberkati majlis, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey, sedikit latar belakang program ni. Okey, program Bicara Tokoh Atma, ataupun Elias SB Live Fatima siri ke-11. So siri ke-11 dah ni. So sebelum dah ada siri yang ke-10 dan banyak menampilkan tokoh-tokoh dalam pelbagai bidang untuk menghuraikan beberapa topik isu semasa. Program ni adalah untuk menampilkan tokoh dan pakar dalam bidang astronomi dan falak. Khususnya pada siri yang ke-11 ini, panel akan mengupas dan berkongsi kepakaran beliau dalam kajian ilmu falak dan bagaimana ilmu falak digunakan dalam penentuan kalender Islam amnya dan khususnya kepada penentuan tarikh umat Islam menunaikan ibadah Hari Raya Puasa. Pada tahun 2022 kali ini agak terkejut dan mengejutkan dari kebiasaan di mana pengumuman Hari Raya secara tiba-tiba itu menyebabkan berlaku kekalutan kepada masyarakat dalam persiapan menghadapi Hari Raya lah. So saya rasa ini mungkin setelah 3-4 tahun kita mengikut kalender kan, mungkin orang beranggapan kalender itu tepat kan, tapi tiba-tiba kali ini tahun ni ada perubahan sedikit kan, dan saya rasa ini satu yang amat sesuai untuk kita leraikan tentang isu ini. Ini insya-Allah akan dijelaskan oleh panel nanti. So kita akan bersiaran selama jam 11. Jam 11 saya akan bersama dengan panel untuk mengajukan beberapa soalan. Seterusnya jam 11 hingga 11.30 kita akan bukalah untuk persoalan kalau ada persoalan yang ingin diajukan kepada panel.
Okey, sebelum tu izinkan saya untuk sedikit membicarakan tentang CV ringkas panel kita pada hari ini. Dr. Kasim Bahali, beliau alumni UKM, alumni UKM. Sarjana mudanya adalah daripada UKM kan, so kita berbanggalah. Okay. So alumni UKM dapat memberikan kepakaran semula kepada UKM lah. Kepakaran beliau ada 3, pendidikan astronomi Islam, astronomi cerapan dan inovasi perkakasan astronomi lah. So kerjaya sekarang ni beliau adalah fellow Alam dan Tamadun Melayu, Rektor Akademi Falak Malaysia. So memang tak dapat dinafikan kepakaran beliau. Timbalan yang Ketua Persatuan Falak Syar'i Malaysia, yang di-Petua Persatuan Falak Syar'i Negeri Melaka, ahli jawatankuasa Ruqyah Negeri Melaka, okay, di bawah Jabatan Mufti kan Dr. Kasim saya. Ya, betul. Okay. Ahli Kesatuan Astronomi Antarabangsa di Paris, kan? Di Paris, wah ini dah melampaui apa lingkungan alam Melayu ni Dr. Kasim. Okay, so sampai ke Paris, tahniah, okay. Ahli International Planetarium Society, ahli The Islamic Crescent Observation Project dan ahli astronomi Malaysia yang berdaftar. Okay. So tu yang saya katakan tadi, alumni Institut Kebangsaan Malaysia, sarjana muda sains fizik, okay, daripada UKM, lepas tu master sains dalam pengurusan astronomi daripada Universiti Melaya, dan PhD, okay, daripada Institut Alam dan Tamadun Melayu lah. So ibarat sirih pulang ke ganggang Dr. Kasim. Dan saya ingin berkongsi sedikit lah bahawa tesis beliau adalah cemerlang dan menerima anugerah emas kedoktoran dalam bidang falak daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Itu yang pertama saya rasa Dr. Kasim kan, semenjak anugerah ini, anugerah emas kedoktoran itu diberikanlah sepenuh convocation kan. So anugerah saya rasa banyak yang telah yang telah didapati oleh Dr. Kasim. Anugerah utama Persatuan Sains Matematik bagi makalah jurnal, okay. Johan Kebangsaan Inovasi Islam 2016 oleh Jabatan Kemajuan. Ini saya nyatakan yang penting-penting Dr. Kasim, saya tak dapat bacakan semua. Okay. So lepas tu ada penerbitan buku, memang banyaklah, okay, buku, okay. Terbitan Atma, okay, Dewan Bahasa dan Pustaka, dan saya rasa yang jurnal pun sama, ada jurnal Q3 kan dalam Sains Malaysia Now. Dan saya rasa yang sekarang ni Dr. Kasim aktif dalam menulis di Cosmic kan Dr. Kasim. Ya, saya rasa itu yang so banyak memberi khidmat kepada masyarakat dalam menghuraikan isu-isu berkaitan dengan falak dan astronomi di Malaysia khususnya lah. Okey, saya rasa untuk permulaan ni Dr. Kasim, mungkin saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan, okey, tentang tajuk kita ni, okey. Mungkin untuk tajuk tentang raya terkejut ikut ruqyah ataupun hisab ni kan, saya rasa satu yang sangat menarik dan sesuai dengan keadaan semasa. So sebagai permulaan yang mungkin doktor boleh terangkanlah maksud ruqyah dan hisab kan, dalam keadaan kita menentukan bilakah tarikh puasa dan juga tarikh hari raya. Silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terdahulu saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya, moderator Profesor Maria Dr. Nazri Muslim, Timbalan Dekan Pusat Pengajian Citra UKM, Ketua Perpustakaan Atma Cik Syahrudin, serta ahli jawatankuasa bicara tokoh Atma pada kali ini ya. Baik, apa yang disebutkan oleh Perdana Moderator tadi tentang tajuk ini, iaitu tajuk Raya Terkejut ikut ruqyah ataupun hisab. Dan memang menarik perhatian ramai lah. Baru-baru ini semasa umat Islam di Malaysia menyambut Aidilfitri. Jadi saya akan bincangkan dalam slot masa bicara tokoh ini tentang tajuk ini. Dan sebagai permulaan saya akan terangkan apakah itu ruqyah dan hisab. Dan nanti dalam bicara ini saya akan sentuh tentang tajuk iaitu Raya Terkejut.
Jadi sebagai permulaan saya bincang dulu tentang apakah dia ru'yah dan hisab. Saya kira penonton-penonton yang mengikuti bicara pada pagi ini tentu akan mendengar sekurang-kurangnya 3 kali dalam setahun perkataan ru'yah dan hisab ini disebut di dalam siaran TV ataupun radio dan sekarang di dalam media massa apabila pengumuman dibuat oleh penyimpan muar besar raja-raja lah. Jadi apakah dia itu ru'yah? Jadi ru'yah ni adalah perkataan Arab yang bermaksud mencerap atau mengamati. Jadi dalam konteks menentukan awal Ramadan dan Syawal ini, mencerap atau mengamati hilal sama ada dengan menggunakan mata kasar ataupun alat optik. Dan dia adalah merupakan satu kaedah dalam penentuan awal bulan dalam takwim Islam. Dan ru'yah yang dimasukkan sini ialah ru'yah hilal dilakukan selepas daripada matahari terbenam pada hari yang ke-29. Sebab hari dalam Islam ini bermula selepas daripada terbenamnya matahari. Baik, saya kongsikan sedikit beberapa foto kat sini tentang aktiviti ru'yah. Jadi ru'yah ini boleh dilakukan dengan mata kasar sebab zaman Rasulullah dan para sahabat dulu mereka hanya mematikan dengan mata kasar seperti dalam gambar di sebelah kanan ini. Pencerap menggunakan mata saja untuk melihat dan menggunakan peralatan optik seperti teodolit, kemudian binoculars dan juga menggunakan teleskop untuk mencerap hilal. Manakala hisab pula, hisab juga adalah merupakan perkataan Arab yang bermaksud kiraan ataupun hitungan. Dan ini adalah merupakan satu kaedah yang digunakan dalam penentuan awal bulan. Jadi dengan menggunakan kaedah hisab ini, dengan menggunakan rumus matematik yang tertentu, kita dapat menentukan waktu gurub matahari ataupun waktu terbenam matahari, waktu terbenam bulan, altitude hilal ataupun ketinggian hilal. Jarak lengkung antara bulan dengan matahari, azimut bulan, azimut matahari, umur hilal dan sebagainya. Jadi dengan kaedah hitungan ini kita dapat mengetahui parameter-parameter yang diperlukan dalam kita nak menentukan awal Ramadan dan juga awal Syawal dan bahkan juga untuk setiap bulan-bulan dalam takwim Islam itu. Dan kaedah hisab ini digunakan adalah dengan berdasarkan kepada satu kriteria ataupun syarat untuk kita pastikan bilakah permulaan satu Ramadan atau satu Syawal itu. Dan di Malaysia, kriteria ini dinamakan sebagai kriteria imkanuriyah. Dan saya akan jelaskan dalam bicara ini seterusnya nanti apakah yang dimasukkan dengan kriteria imkanuriyah itu. Dan kaedah hisab ini juga digunakan dalam pembinaan takwim hijrah. Jadi takwim hijrah ini yang mengandungi 12 bulan itu, dia adalah merupakan satu jadual yang disusun mengikut tarikh, bilangan hari, bilangan bulan dan tahun untuk satu tempoh yang akan datang. Contohnya tahun ini ialah tahun 1443 dan tahun depan ialah 1444. Jadi bagaimanakah takwim itu disusun? Jadi takwim itu disusun berdasarkan kaedah hisab dan menggunakan kriteria imkanuriyah yang diamalkan di negara kita. Baik, saya kira itu sebagai permulaannya. Saya kembali kepada saudara moderator. Terima kasih Dr. Kasim. Saya ingat Dr. Kasim dahulu masa saya sekolah rendah, kita tak guna ilmu matematik, kita guna ilmu hisab kan. So Ya, ilmu betul. hisab tu dijadikan subjek tu pelajaran. Saya tak tahulah, mungkin Dr. Kasim dah lagi awal lah berjumpa dengan tu kan. Okey. So memang saya rasa penting kita mempelajari ilmu falak ni ataupun astronomi ni kan Dr. Kasim, sebab dia menentukan tentang ibadah seharian kita kan, tentang puasa, tentang waktu masuk waktu solat dan sebagainya kan. So itu amat penting lah. Mungkin
yang soalan seterusnya kan, dari segi kronologi doktor, bagaimana sejarah penentuan awal Ramadan dan Syawal di Malaysia ni? Sebab ialah kita ada majlis raja-raja kan, ada yang Tuan Agong, majlis ada, dan kita faham juga bidang kuasa agama itu di bawah bidang kuasa kerajaan negeri kan. Mungkin doktor boleh terangkan sikit tentang sejarah ataupun penentuan awal Ramadan di Malaysia ni. Silakan doktor. Terima kasih Nazri. Jadi dari segi kronologinya, penentuan awal Ramadan dan Syawal ini di negara kita bermula sebelum daripada merdeka lagi. Jadi sebelum merdeka sehingga tahun 1977, kaedah yang digunakan pada masa itu ialah kaedah ru'yah. Dan sebelum mereka negara kita ini ialah dipanggil sebagai Melaya. Jadi di zaman itu kita menggunakan kaedah ru'yah. Jadi dengan menggunakan kaedah ru'yah ni sama ada hilal kelihatan atau tidak pada petang ru'yah tu. Sekiranya hilal kelihatan maka besok 1 Ramadan atau 1 Syawal, dan sekiranya tidak kelihatan maka besok adalah digenapkan menjadi 30 Syakban ataupun Ramadan. Dan pada masa itu cuma ada 3 saja lokasi terapan, iaitu di Teluk Kemang ni 9, di Johor Bahru Johor, dan juga di Kampung Pulau Sayak di negeri Kedah. Kemudian pada berikutnya daripada tahun 1390 hingga 1397 kita beralih, negara kita pada masa itu beralih kepada kaedah hisab. Kaedah hisab ni ialah menggunakan kiraan lah, seperti mana yang saya jelaskan tadi. Jadi sekiranya hilal Ramadan tak kelihatan, padahal mengikut kiraan ahli falak, hilal itu ada dan boleh nampak, maka kiraan ahli falak boleh digunakan. Walaupun kaedah ru'yah masih lagi diteruskan, tapi yang lebih utama yang dikira ialah kaedah hisab pada masa itu. Kemudian pada tahun 1977 sehingga tahun 1982 kita balik semula, negara kita balik semula menggunakan kaedah ru'yah. Dan kaedah ru'yah pada masa itu iaitu apabila hilal Ramadan dan Syawal kiranya tidak kelihatan, disebabkan terlindung oleh awan ataupun rem atau apa-apa halangan, jerebu dan sebagainya. Tetapi mengikut kiraan falak, hilal tu ada, maka kiraan falak boleh digunakan. Tetapi sekiranya cuaca cerah, langit baik, hilal tak kelihatan, maka pada masa itu bulan Syakban atau bulan Ramadan akan digenapkan menjadi 30 hari. Itu kaedah yang digunakan pada masa itu. Kemudian pada tahun 1983 sehingga 1992 barulah bermulanya menggunakan gabungan kaedah ru'yah dan hisab, iaitu menggunakan kedua-dua kaedah serentak. Dan pada tahun tersebut, dalam tempoh tersebut, negara kita menggunakan kriteria ataupun syarat daripada resolusi persidangan negara Islam di Istanbul pada tahun 1978. Dan pada ketika itu syaratnya ialah kedudukan matahari dan bulan waktu matahari terbenam tidak kurang ketinggian hilal itu daripada 8 darjah. Dan ketinggian hilal pada matahari terbenam itu tidak kurang daripada 5 darjah. Yang tadi itu yang 8 darjah itu ialah jarak di antara matahari, jarak lengkung antara matahari dengan bulan. Kemudian pada tahun 1992 sehingga tahun lepas 2021 kita kekalkan menggunakan kaedah ru'yah, tetapi menggunakan kriteria yang baharu yang telah pun diperbaiki daripada kaedah Istanbul, iaitu ini ada berdasarkan kepada mesyuarat menteri-menteri negara-negara Mabim, iaitu yang terdiri daripada Indonesia, Brunei, Malaysia dan Indonesia, telah menerima satu kriteria yang baru, iaitu dinamakan sebagai kriteria 1992. Jadi kriteria ini menyebut bahawa hilal dianggap boleh kelihatan apabila kiraan memenuhi salah satu daripada syarat berikut. Yang pertama, ketika matahari terbenam, tinggi hilal atau tinggi bulan itu tidak kurang daripada 2 darjah dan jarak lengkung antara matahari dan bulan itu
tak kurang daripada 3 darjah, ataupun ketika bulan terbenam umur hilal tidak kurang daripada 8 jam. Kemudian seterusnya pada tahun 2021, tahun 2021 sehinggalah hari ini dan mungkin seterusnya, negara kita dan juga negara-negara MABIM telah menggunakan satu lagi kriteria yang baru selepas didapati ada kelemahan dalam kriteria 1992. Jadi kriteria baru ini menyebut bahawa altitude ataupun ketinggian hilal daripada ufuk tak kurang daripada 3 darjah ketika matahari terbenam, dan jarak lengkung antara matahari dan bulan sekurang-kurangnya 6.4 darjah. Okay? Dan kedua-dua syarat ini dia mesti dipenuhi. Tak boleh salah satu. Iaitu tinggi hilal daripada ufuk 3 darjah dan jarak lengkung tak kurang daripada 6.4. Jadi saya cuba ringkaskan kronologi ini. Jadi sebelum mereka kita gunakan keadaan ru'yah, selepas mereka pun kita masih kekalkan guna keadaan ru'yah. Kemudian 71 hingga 77 kita menggunakan hisab. Kemudian kita menggunakan ru'yah semula pada tahun 1978 dan 1982, dan mulai tahun 1983, sehingga 1991 barulah kita menggunakan kedua-dua kaedah sekali, iaitu ru'yah dan hisab. Bermula dengan menggunakan kriteria Istanbul, kemudian 1992 hingga 2021 kita menggunakan kriteria 1992, dan yang terbaru kita menggunakan kriteria 2021. Sebab kenapa dinamakan 2021? Sebab kita bermula daripada bulan Muharram 1443. Sebab kalender Islam bermula dengan Muharram. Jadi Muharram ni jatuh pada bulan Oktober tahun 2021 tahun lepas. Sebab itu saya namakan ini sebagai kriteria 2021. Jadi saya kira itu sebagai penjelasan kepada kronologi. Terima kasih Dr. Kasim. Saya rasa satu lagi yang perlu kita perjelaskan tentang penggunaan istilah tu Dr. Kasim kan. So dahulu kita gunakan istilah anak bulan kan. So sekarang ni saya rasa dah mula dipopularkan hilal. Saya rasa lebih tepat hilal lah kan. Sebab nanti kalau anak bulan, anak saya tanya, ya bulan tu ada ayah dengan ibu ke kan? So tu ada anak kan. So saya rasa tepatlah penggunaan istilah hilal tu, saya rasa kita boleh war-warkan semula kan, daripada kita menggunakan mungkin anak bulan kan, sebab yang lebih tepat itu adalah hilal kan, hilal Ramadan ataupun hilal Syawal kan Dr. Kasim. Okey. Mungkin yang seterusnya, kaedah yang digunakan dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal di Malaysia, Doktor, macam mana kaedah yang digunakan? Okey. Baik, terima kasih Prof. Mania Dr. Nazri. Jadi kaedah penentuan Ramadan dan Hari Raya ni di negara kita ini di bawah kuasa Majlis Raja-Raja, seperti mana yang disebutkan oleh saudara moderator di awal tadi. Jadi Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Ramadan dan juga hari puasa ini berdasarkan ru'yah dan hisab. Sebenarnya apa dia ru'yah dan hisab tu seperti mana yang telah saya jelaskan tadi. Baik. Jadi untuk melaksanakan proses penentuan ini, maka satu jantankuasa dilantik, dan jantankuasa ini perlulah mendapat perkenan daripada Majlis Raja-Raja. Bagi negeri-negeri yang tidak ada raja, seperti Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, ini dia di bawah yang di-Pertuan Agong. Jadi jawatankuasa ini mestilah terdiri sekurang-kurangnya daripada mufti kerajaan negeri sebagai ketua, kemudian hakim mahkamah tinggi, hakim mahkamah tinggi syariah, kemudian pengarah Jabatan Agama Islam Negeri, pengarah hukum negeri, kadi besar, pegawai agama daerah, pegawai falak Jabatan Mufti Negeri. Dan ini bergantung kepada keperluan negeri berkenaan. Mungkin ada negeri yang perlu lebih ramai daripada bilangan ini, dan juga siapakah yang dipikirkan layak untuk mengontainya, itu adalah di bawah kuasa negeri. Seterusnya, selepas jantankuasa ini dikenalkan, maka penyimpan mohon akan membuat pengumuman, peristiharan kurang-kurangnya beberapa hari sebelum daripada tarikh ru'yah atau melihat hilal ini. Pengumuman dibuat mengenai tarikh bilakah jawatankuasa ini akan pergi melihat hilal.
dan di tempat-tempat yang diwartakan. Jadi akan diumumkan oleh penyimpan Moho Besar Raja-Raja. Dan tempat-tempat yang diwartakan setakat ini ada 29 lokasi semuanya di Semenanjung dan juga termasuklah di Sabah dan Sarawak. Ada negeri yang mempunyai satu tempat seperti contohnya di Johor, di Melaka, Negeri Sembilan, dan ada juga negeri yang mempunyai lebih daripada satu seperti contohnya di Selangor, di Pahang, di Terengganu, di Kelantan, dan di Sabah Sarawak ada 5 tempat termasuklah di Pulau Labuan. Inilah tempat-tempat yang diwartakan. Jadi selepas itu maka proses seterusnya ialah proses mencerap hilal ataupun ru'yatul hilal. Pada hari 29 Syaban bagi menentukan 1 Ramadan, dan pada 29 Ramadan bagi menentukan 1 Syawal. Jadi jawatankuasa ini akan pergi melihat pada tarikh yang berkenaan di tempat yang telah pun diwartakan dengan menggunakan peralatan optik dengan bantuan daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Dan dari segi prosesnya saya bolehlah ringkaskan di sini. Jadi pengumuman akan dibuat oleh Majlis Raja-Raja oleh penyimpan Moho Besar Raja-Raja, seterusnya melakukan cerapan hilal oleh Jawatankuasa melihat hilal, dan kemudian sebaik saja cerapan selesai dibuat maka laporan akan disampaikan oleh Ketua Jawatankuasa kepada penyimpan Moho Besar Raja-Raja. Sebaik saja selesai cerapan dan tidak boleh lewat, mesti tepat masanya. Kemudian penyimpan Moho akan mempersembahkan kepada Yang Di-Pertuan Agong untuk mendapat perkenan, dan seterusnya pengisytiharan oleh penyimpan Moho Besar Raja-Raja bilakah permulaan 1 Ramadan ataupun permulaan 1 Syawal, ya. Jadi ini dia punya catat alir dia lah, proses penentuannya, pengumuman, kemudian ru'yah, dan kalau hasil ru'yah tu pada 29 bulan tu nampak, maka besok tu 1 Syawal lah. Ini saya ambil contoh Syawal bangun. Dan sekiranya kalau tak nampak pula, maka kita akan lihat kepada hasil hisap. Hasil hisap tu bagaimana? Adakah hilal yang dihisap, yang dikira itu memenuhi kriteria ataupun tidak? Kalau tidak, maka Ramadan akan digenapkan menjadi 30 hari. Maka lusa barulah jatuhnya 1 Syawal dan akan diumumkan oleh penyimpan Moho Besar Raja-Raja, ya. Jadi itu sebagai penjelasan kepada soalan tadi. Terima kasih Dr. Kasim atas penjelasan. Saya rasa tengok kepada jawatankuasa cerapan tu Dr. Kasim, gabungan antara golongan profesional dengan agama tu saya rasa, dan semua tu memang ada kepakaran lah kan. So dengan bantuan alat teknologi, dan saya rasa, dan itu saya rasa tak sukar untuk kita pertikaikan kredibiliti jawatankuasa tu lah kan. So bukan hanya golongan agamawan yang dikutai oleh mufti, tetapi juga ada jabatan ukur kan. Ada peralatan yang digunakan. Saya rasa itu sesuatu yang sukar untuk kita nak pertikaikan dapatan cerapan yang kita buat itulah. So seterusnya mungkin seperti yang saya mention tadi doktor, ada yang kata anak bulan ataupun hilal apa, so mana yang tepat, mana yang apa sebenarnya maksud hilal ni doktor? Baik, mungkin boleh kita terangkan. Jadi hilal ni memang satu perkataan, satu istilah dalam Al-Quran. Al-Quran menyebut tentang hilal ini dalam surah Al-Baqarah. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apakah itu hilal? Jadi soalan ni dulu lagi lah, zaman sahabat dulu telah ada soalan ni dan dirakamkan dalam Al-Quran. Jadi hilal itu sampai hari ini pun orang masih bertanya lagi pada saya dan juga pada mereka-mereka yang pakar, hilal tu apa dia, kan? Ataupun anak bulan tu apa, jadi saya samalah Prof
saya setuju sangatlah menggunakan istilah hilal ini. Jadi sebab itu saya banyak menggunakan kata hilal. Baik, hilal ni adalah merupakan fasa bulan selepas daripada ijtima' atau selepas bulan melengkapkan satu edaran mengelilingi bumi, dan dia adalah sebenarnya adalah bahagian kecil daripada permukaan bulan yang bercahaya yang dapat dilihat daripada bumi, seperti satu lengkuk cahaya yang halus. Seperti dalam gambar ni, kalau kita dapat lihat ini gambar ni sebenarnya saya dah besarkan supaya kita nampak lebih jelas. Dan dia seperti satu lengkuk cahaya yang halus sangat. Kalau kita tengok yang sebenarnya lah. Dan ini saya akan jelaskan berdasarkan kepada gambar rajah ini. Okey. Jadi hilal ini ataupun penentuan awal bulan ni, dia mestilah bermula daripada ijtima'. Jadi apakah dia ijtima'? Ijtima' itu maksudnya ialah kedudukan bulan, bumi dan matahari berada dalam satu garisan meridian yang sama. Jadi saya tunjukkan kat sini. Okey, bumi berada mengelilingi matahari satu pusingan 365.25 hari. Okey, manakala bulan pula dia akan berada mengelilingi bumi. Okey. Jadi satu pusingan bulan mengelilingi bumi itu memakan masa 29 hari, 12 jam, 44 minit, 29 saat. Ini ialah secara purata lah, atau mean dia. Dan apabila bulan berada di antara bumi dengan matahari, kedudukan dalam satu garisan ini seperti ini dinamakan sebagai ijtima'. Jadi ijtima' inilah yang akan diambil kira dalam penentuan awal bulan. Bilakah berlaku ijtima' ini? Ijtima' ini berlaku di akhir bulan Hijrah, iaitu pada 29 hari bulan, sebagai menandakan akhir bulan dan akan masuk ke dalam bulan baru atau bulan yang berikut seterusnya. Contohnya kalau sekarang bulan sebelum ni bulan Syawal, maka bulan berikutnya bulan Zulkaidah. Kalau sekarang bulan Zulkaidah, maka bulan berikutnya bulan Zulhijjah. Maka di akhir bulan, setiap bulan akan berlaku fenomena ijtima' ini. Okay, seterusnya saya kongsikan grafik ini. Jadi ketika ijtima', bulan akan duduk di antara matahari dan bumi. Dan kalau kita lihat dalam grafik ini, matahari berada di sebelah kiri, bulan berada di tengah dan bumi berada di sebelah kanan. Jadi kita lihat hanya sebahagian bulan saja yang bercahaya dan sebahagian lagi yang menghadap bumi itu gelap ataupun malam di bulan. Sebab yang menghadap bumi itu menerima cahaya daripada matahari. Begitu juga dengan bumi. Bahagian bumi yang menghadap matahari akan mendapat cahaya matahari menjadi kawasan siang, dan bahagian di belakang bumi kawasan yang malam. Jadi kita pada mana-mana tempat di bumi, kita tidak akan nampak bulan ketika ijtima'. Sebab bahagian malam bulan menghadap bumi. Jadi sebab itu ketika ijtima' kita tak boleh dapat melihat bulan. Dan seterusnya, bulan dia akan beredar mengelilingi bumi. Okay? Dia tidak berhenti pada mana-mana titik pun, walaupun ketika ijtima'. Dia akan terus bergerak. Okay? Apabila bulan ini bergerak, selepas beberapa jam, okay? Mungkin selepas 12 jam ke, 16 jam ke, selepas daripada titik ijtima' tu, maka sebahagian daripada permukaan bulan yang bercahaya, kita dapat lihat daripada bumi, dan bahagian yang bercahaya itu sangat sedikit yang dapat dilihat, seperti satu lengkuk halus ataupun seperti sabit, dan itulah yang dinamakan sebagai hilal. Okay? Dan seterusnya bulan ini dia akan bergerak mengelilingi bumi sehinggalah pada hari yang ketujuh kita akan nampak bulan itu sudah semakin besar, okay, dan berada tegak di atas kepala kita. Dan seterusnya bulan ini akan beredar lagi sehinggalah pada hari yang ke-14, okay, seluruh permukaan bulan akan dapat cahaya daripada matahari, maka kita akan dapat melihat bulan yang penuh. Dan seterusnya pada hari yang ke-21 bulan kembali mengecil dan menjadi separuh. Okay? Tetapi pada sebelah yang bertentangan sebelum ini, dan juga apa ni, dia punya
tempoh apa ni, masa yang kita dapat melihat itu pada waktu pagi. Kalau tadi kita melihat pada waktu petang, dan akhirnya bulan ini akan terus beredar, maka dia akan kembali menjadi bentuk sabit, seperti mana sabit yang awal, tetapi dia berlaku di sebelah pagi, yang mana Al-Quran menyebut sebagai urjunil qadim. Okey, dan kita akan dapat melihat perubahan daripada hilal pada malam yang pertama ni, daripada satu malam ke satu malam. Jadi pada malam yang pertama kita dapat melihat hilal tu bentuknya sabit, seperti sabit yang halus dan rendah di ufuk barat. Kemudian malam yang kedua barulah kita akan nampak bentuk hilal yang lebih tinggi, dan seterusnya lagi besar, lagi tinggi, lagi besar. Okay? Dan kita akan dapat, kalau kita lihat setiap malam, kita akan nampak perubahan hilal ni bermula daripada ufuk di barat, kemudian bertambah saiz hilalnya dan semakin tinggi, semakin tinggi daripada satu malam, dan sehinggalah pada hari yang ketujuh kita akan nampak bulan itu tegak di atas kepala kita dan saiznya sudah menjadi separuh, dan seterusnya dia akan berada di langit timur, dan sehinggalah pada malam yang ke-15 kita akan dapati bulan itu terbit daripada sebelah timur, dan bulan yang terbit itu sudah pun menjadi bulan yang purnama. Dan saya kongsikan di sini bagaimanakah bentuk hilal yang sebenarnya yang pernah saya rakamkan. Jadi gambar yang di sebelah kiri itu ialah gambar hilal jam di awal 14.34, yang mana kalau hilal seperti ini kita boleh lihat dengan mata kasar dan juga dengan menggunakan alat optik. Dan manakala yang tengah ni hilalnya yang dalam petak warna biru tu, dan dia sangat halus, dengan mata kasar pun sukar nak dilihat, hanya dapat dilihat dengan menggunakan kamera elektronik iaitu kamera CCD. Manakala yang di sebelah kanan tu hilal Ramadan baru yang lepas 14.43, ini boleh dapat dilihat dengan mata kasar dan juga alat optik. Dan ini saya ambil contoh hilal pada malam yang kedua. Dia sudah besar dan sudah tinggi dan kita boleh tengok dengan mudah dengan mata kasar, dengan mata biasa, pandangan biasa, tak payah menggunakan apa-apa alat, kita dah nampak dah pada malam yang kedua. Jadi itu sebagai perkongsian tentang apakah yang dikatakan sebagai hilal tadi. Terima kasih Dr. Kasim. Saya rasa kita dah ada kiraan kan Dr. Kasim, kita dah buat hisap dan sebagainya. So dalam keadaan dunia sekarang kita dengan peralatan teknologi yang canggih dan sebagainya, kenapa setiap bulan kita masih lagi nak perlu tengok hilal ni Dr. Kasim? So tak boleh ke kita tengok sepanjang tahun kan? Kalender Cina dia contohnya lah kan, kalender Cina dia dah lengkap kan 12 tahun kiraan dia tu kan. Kenapa kita masih lagi setiap bulan itu perlu lagi melihat kepada hilal dalam dunia moden sekarang ini? Silakan Doktor. Baik, terima kasih atas persoalan itu. Jadi dalam agama ni dia ada kaedahnya, dan dalam penentuan awal bulan, dia adalah melihat hilal itu adalah merupakan satu sunnah baginda Rasulullah SAW. Walaupun perkara ini menjadi ada berbeza pandangan, tapi saya memegang pandangan kepada perlunya kita berpegang kepada amalan melihat hilal itu, sebab ada sesuatu hikmahnya, sesuatu itu disyariatkan. Jadi dalam hal ini, dalam ru'yah ini, dia seperti mana dalam hadis baginda Rasulullah SAW yang maksud sebulan itu ada 29 hari. Bila kamu sekalian melihat hilal Ramadan berpuasalah, dan bila kamu sekalian melihat hilal Syawal berayalah, jika menung ditakdirkanlah. Jadi ini adalah merupakan satu sunnah baginda Rasulullah melihat hilal. Dan juga dalam hadis yang lain daripada Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, maksudnya apabila bulan telah masuk ke 29 malam iaitu bulan Syaban, maka janganlah kalian berpuasa sehingga melihat hilal. Dan apabila mendung, sempurnakanlah bulan Syaban menjadi 30 hari.
Dan mengikut Mustafa Masyhur dalam bukunya Bekalan di Jalan Dakwah, dia kata Ramadan ni dia mempunyai hubungannya dengan alam. Jadi dekat sini dia punya ada hikmahnya. Sebab alam ini adalah merupakan ciptaan Allah SWT yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Jadi supaya kita ni dapat memasuki dalam bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan, jadi Allah SWT mentarbiah orang beriman ini dengan melihat tanda-tandanya terlebih dahulu, iaitu dengan melihat hilal. Jadi sebab itu dihubungkan Ramadan ini dengan alam. Bermula dengan hilal tadi. Jadi mula dengan hilal, kemudian ghurub matahari untuk mengetahui berpuasa kita telah pun tamat pada hari itu, maka kita boleh berbuka dengan melihat terbenamnya matahari. Kemudian pertukaran siang dan malam. Kemudian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkat yang Allah kurniakan kepada orang-orang beriman yang berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi dia kaitan dengan malam. Jadi kita kena tahu sepanjang malam. Bilakah malam Lailatul Qadar itu. Kemudian di akhir bulan pula ada Urjunil Qadim, iaitu bulan sabit atau bulan tua. Dan fasa-fasa bulan. Dan sebab itu dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah seperti mana tadi pun saya ada sebutkan, yas'alunaka 'anil ahilah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Jadi hilal ini dia sebenarnya adalah sebahagian daripada fasa bulan yang pertama. Dan dia adalah fasa-fasa bulan ni, termasuklah hilal ni, digunakan untuk mengetahui waktu ataupun mengetahui hari ini sudah berapa hari bulan. Kemudian berapa bilangan hari dalam bulan Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya dalam setiap bulan itu. Dan hilal ni adalah merupakan tanda kekuasaan Allah SWT. Jadi dengan melihat hilal ini sebenarnya Allah nak melatih kita, nak mentarbiah kita supaya menghidupkan jiwa kita, dapat menghidupkan hati kita sebelum kita melangkah masuk ke dalam bulan Ramadan. Jadi kalau kita memberikan perhatian dengan melihat hilal, bukan sahaja sebenarnya kita melihat hilal, pada hakikatnya pada petang itu kita juga melihat matahari yang terbenam, perubahan langit daripada siang kepada malam, nahar kepada lail, kan? Jadi ini semua akan menimbulkan satu persoalan, menyebabkan kita berfikir tentang kekuasaan Allah SWT. Maka dengan itu dia dapat menghidupkan hati kita, dapat menghidupkan jiwa kita, supaya kita dapat memasuki bulan Ramadan ini dengan penuh rasa takwa. La'allakum tattaqun. Baik, saya kira itu sebagai penjelasan kenapa kita perlu Terima kasih Doktor. Saya rasa banyak dalam Quran disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, kan. So orang-orang yang berilmu, kan, yang berfikir untuk melihat bagaimana kejadian bumi dan langit dan juga pertukaran malam dan siang, kan, Dr. Kasim. Itu saya rasa sangatlah penting kita buat kajian, kan, ulul albab tu, kan. So itu satu cabaran kepada academician, kan, untuk mengkaji alam semesta, kan. So selama ni kita melihat di bawah, sekali-sekala kita pandanglah di atas, kan, melihat bintang dan sebagainya, kan. So dalam tadi saya rasa Dr. Kasim ada jelaskan tentang syarat, kan, imkanu kriteria imkanu ru'yah, kan. So bagaimana penggunaan istilah syarat ini, apakah yang dimaksudkan dengan kriteria imkanu ru'yah, dan adakah negara Islam menggunakan kriteria ini? So bagaimana Saudi, kan, bagaimana di Turki dan sebagainya tentang syarat ini, kriteria imkanu ru'yah ni, Doktor. Kita ada 20 minit lagi, Doktor. Baik, terima kasih. Jadi dalam kita nak menentukan awal bulan, selain daripada menggunakan kaedah ru'yah tadi, kita ada satu lagi kaedah hisab dalam pembinaan takwim. Jadi kriteria yang kita gunakan ini seharusnya lah pada tarikh 29 hari bulan Hijri itu seharusnya istimak telah berlaku. Kemudian kriteria itu mestilah memenuhi berdasarkan kepada kenampakan sebenar, dan juga memenuhi kepada maksud hadis. Berpuasalah kamu kerana melihat hilal, dan berbukalah kamu kerana melihat hilal. Bila hilal tutup berpuasa atasmu, maka sempurnakanlah hilal itu jadi 30 hari.
Jadi ini sebagai asas kepada pembinaan kriteria. Dan bagi negara kita telah menggunakan kriteria sebelum ini tahun 1992, seperti mana di awal tadi saya ada sebutkan, iaitu umur hilal tak kurang lebih 8 jam ataupun menggunakan altitude hilal tak kurang daripada 2 darjah dan jarak lengkung matahari dan bulan tak kurang daripada 3 darjah. Mulai daripada tahun 2021, Malaysia telah pun melakukan, dan juga negara-negara Mabim ini telah berubah dan menggunakan kriteria yang baru disebabkan ada kelemahan kriteria yang sebelum ni. Jadi iaitu altitude hilal ni tak kurang daripada 3 darjah ketika gurub matahari dan jarak lengkung matahari dan bulan sekurang-kurangnya 6.4 darjah. Jadi kalau kita boleh lihat perbandingan antara kriteria 1992 dan 1992, iaitu tinggi hilal tu 2 darjah dan jarak lengkungnya 3 darjah sebelum ni. Tetapi berdasarkan kriteria baru 2021 ni, tingginya ditambah menjadi 3 darjah dan jarak lengkungnya 6.4 darjah. Manakala negara-negara Islam yang lain dia tidak terikat menggunakan kriteria yang negara Mabim ini gunakan. Masing-masing negara ada kaedah ataupun kriteria mereka gunakan. Contohnya seperti di Arab Saudi, mereka menggunakan umur qura. Tetapi ada juga negara yang menggunakan hisab semata-mata, tidak menggunakan ru'yah. Jadi dia kira kemudian dapat menentukan bilakah satu Ramadan, satu Syawal. Dan ada juga negara yang tak menggunakan hisab langsung. Dia berdasarkan kepada ru'yah. Kalau nampak, maka dia berpuasa. Kalau tak nampak, mereka genapkan. Jadi 30 hari. Jadi dengan kata lain, negara lain ada kaedahnya sendiri. Berbeza dengan negara Mabim tadi. Baik. Sekira itu saja untuk jawapan pada soalan tadi. Doktor, saya rasa Singapura menggunakan kaedah hisab saja kan? Adakah dia menggunakan kaedah ru'yah? Saya rasa hisabnya tak? Sebab dia memang saya rasa lagi dulu dia akan ikut kalender pengiraan hisab. Kau macam mana? Ya, betul. Singapura dia menggunakan kaedah hisab saja, tidak menggunakan kaedah ru'yah. Jadi dia semata-mata bergantung kepada hasil kiraan yang telah pun dikira sebelum itu. Bahkan mereka boleh mengira yang seterusnya. Itu yang tahun ni dia berbeza dengan raya kita lah kan. Dia lewat sehari kan, Doktor? Ya, betul. Okey. So bagaimana kriteria Kamnul Ru'yah 1992 digunakan dan berapa kali hilal Ramadan dan Syawal dapat dilihat bila kriteria 1992 itu digunakan, Doktor? Dan mungkin kita boleh gabungkan soalan yang seterusnya yang mungkin saya boleh tanya perbezaan di antara kriteria 1992 dan 2021, dan saya reserve satu soalan cekumas, Doktor, yang terakhir nanti. Kita lebih kurang ada 10 minit lagi. Silakan. Okey, baik. Jadi sejak kriteria 1992 ini diguna selama 30 tahun, daripada tahun 1992 hingga 2001 ataupun daripada 1413 hingga 1442. Sepanjang tempoh 30 tahun itu hanya 6 kali saja Ramadan dan Syawal ini dapat dilihat, iaitu 3 kali Ramadan, 3 kali bulan Syawal. Jadi saya cuba kongsikan ini saya petik daripada pejabat penyimpan mohon besar raja-raja. Jadi pada tahun 1995 bulan Ramadan dapat dilihat hilalnya. Begitu juga pada tahun 1996 hilal Syawal dan 1997 hilal Ramadan. Kemudian tahun 2001 hilal Syawal di Teluk Kemang, dan kemudian bagi Ramadan 1433 iaitu di Labuan, dan yang akhir sekali ialah 1438 juga bagi hilal Ramadan di Labuan. Jadi sebagai perbandingannya antara kedua kriteria ni juga tadi saya dah jelaskan, iaitu tinggi Doktor. Yep. Saya rasa kalau macam tu, kalau kita lihat Labuan banyak kali muncul, so adakah Labuan tu tempat yang terbaik untuk mencerap tu, Doktor? sorry. Ya. Kalau kita lihat daripada data tadi, memang kita dapati Labuan beberapa kali dapat melihat. Ini hasil daripada kedudukan Labuan itu. Dia berada di laut yang lebih luas, terbuka, berbanding dengan kita ni berada di Selat Melaka yang bertentangan dengan Sumatera.
Jadi keadaan cuaca dia lebih baik berbanding dengan keadaan cuaca kita di sini. Dan di mana peluang untuk melihat matahari terbenam itu banyak, kita dapat peluang untuk melihat matahari terbenam. Maksudnya cuaca, kalau kita dapat melihat matahari terbenam, cuaca itu adalah baik. Jadi sebab itulah kita dapat melihat tadi lampuan. Dapat melihat. Teruskan Dr. Sorry, saya mencerap sikit, mencelah sikit. Teruskan. Baik. Jadi sejak daripada tu kita hanya dapat melihat 6 kali. Maka dengan itu perlulah kita lakukan suatu perubahan, kan? Sebab apa, ada kelemahannya. Selama 30 tahun hanya 6 kali. Jadi apakah kelemahan kriteria 19 Oktober sebab kita perlu melakukan perubahan? Ini pada 29 hari bulan, kalau kita menggunakan kriteria yang lama tu 1992 tu, ada beberapa kemungkinan yang berlaku, iaitu yang pertama, istimak belum berlaku. Jadi pada hari ke-29 kita pergi, istimak pun belum berlaku, maka kalau istimak belum berlaku, hilal memang tak dapat dilihatlah, sebab apa, istimak pun tak berlaku. Kemudian kemungkinan pula bulan terbenam lebih dulu pada matahari. Kalau bulan dah terbenam lebih dulu, kalau kita pergi tengok, memang kita tak akan nampak hilal sebab bulan dah terbenam. Dan satu lagi ialah, kalaulah hilal tu ada pun, di atas ufuk, dia punya ketinggian dia daripada ufuk tu sangat rendah. Jadi juga sukar untuk kita lihat. Jadi saya kira itu untuk soalan yang ditanyakan tadi. Berbalik kepada moderator. Tentang soalan cupu mak. So ada perbezaan dia Doktor antara kriteria 1992 dengan 21 tu, kalau kita boleh jelaskan. Ya, dia ada perbezaannya. Ialah pertama dari segi syarat dia lah. Syarat dia kalau kita tengok tadi kan, tinggi hilal tu mestilah 3 darjah, maknanya lebih tinggi daripada syarat yang sebelumnya, iaitu 2 darjah. Dan jarak lengkung dia 6.4 darjah, lebih besar daripada syarat yang sebelumnya. Syarat yang sebelumnya 3 saja. Jadi maka kita perlukan hilal yang lebih tinggi lagi. Maksudnya hilal yang lebih tinggi lagi untuk memenuhi kriteria yang baharu ini. Jadi apabila hilal tu lebih tinggi, maka peluang untuk kita dapat hilal tu lebih baik. Sebab itu kriteria ini dikemukakan. Okey. Baik. Kepada yang ingin bertanya kan, so insya-Allah selepas soalan yang terakhir ni, so boleh bertanya, boleh unmute, okey, dan boleh bertanya secara live, okey, secara terus pada Dr. Kasim, ataupun boleh type di ruangan chat dan juga Facebook kan. Saya rasa ada Urusti akan maklumkan pada saya lah tentang soalan-soalan yang ingin bertanya. Ni soalan terakhir lah Dr. Kasim sebelum kita buka kepada soalan-soalan kepada para pendengar semua tentang apa sebenarnya isu yang berlaku lah raya tahun ini kan. So sampai ada kita tengok video kan, tiba-tiba hari raya, bukan bila tiba hari raya dan sebagainya. So itu ramai sebab benda ni dah viral kan. Saya rasa sebelum kita mencerap anak bulan pada 29 Ramadan tu telah viral kan, sehingga orang kata raya hari Isnin lah kan, bukan hari Selasa dan sebagainya kan. So bila announce oleh pengumuman oleh penyimpan Muhammad Besar Raja-Raja tu, itu yang kalut dan sebagainya kan. So boleh Doktor jelaskanlah ini supaya kita dapat memahami apa sebenarnya isu dan adakah hilal itu kelihatan, dan saya dengar dia kelihatan di Labuan lagi. So boleh jelaskan Doktor tentang ni, teruskan. Baik, terima kasih. Berhubung dengan soalan Cikgu Mas. Ya, saya sendiri pun sebenarnya menerima banyak pertanyaan. Sebelum hari raya, pertanyaan yang favorite ialah adakah kita akan beraya hari Isnin ataupun hari Selasa. Setiap hari saya menerima soalan-soalan yang demikian. Manakala selepas raya pula, kenapa kita tiba-tiba raya hari Isnin? Itu pun 2 persoalan lah, sebelum dan selepas. Jadi saya ingin menjelaskan kat sini. Jadi dalam grafik ni saya tunjukkan, kriteria yang kita gunakan baru ni ialah 6.4 darjah jarak lengkung antara bulan dengan matahari, iaitu bahagian atas matahari, piring matahari ketika matahari terbenam. Dan pada rajah yang sebelah kanan ni ialah keadaan mengikut kiraan hisab.
Matahari ketika terbenam, jarak lengkung antara matahari ke pusat bulan tu atau ke hilal tu ialah 6.2. Dia kurang sedikit. Sepatutnya 6.4 tapi dia 6.2. Manakala tinggi dia 5.4. Jadi kalau ikut hisap, mengikut syarat ini, mengikut kriteria ini, maka hilal tidak memenuhi syarat ini. Kalau tak penuhi mengikut hisap, maka kita kena genapkan Ramadan 30 hari. Sebab itu dalam kalender kita yang telah pun dicetak menunjukkan bahawa Ramadan 1443 tahun ini 30 hari. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya? Jadi kriteria ini pun inilah kali pertama digunakan sejak diwaltakan penggunaannya. Jadi sebelum ini tak pernah guna lagi. Jadi berdasarkan cerapan daripada 29 tempat cerapan itu, semua tidak dapat melihat hilal kecuali satu saja, iaitu di Labuan. Jadi di Labuan, pencerap di sana melaporkan mereka telah dapat melihat hilal menerusi kamera CCD. Bukan melihat dengan mata kasar ataupun melihat menerusi teleskop, tetapi menggunakan kamera CCD. Kamera CCD itu dihubungkan pada teleskop lah, dan dilihat melalui monitor laptop. Apabila dilihat melalui monitor laptop, dapat mereka melihat bentuk sabit atau bentuk hilal pada petang itu. Maka jawatan kuasa di Labuan pada ketika itu telah mengambil keputusan bahawa hilal dapat dilihat menerusi kamera CCD. Maka walaupun dengan satu keputusan di Labuan berbanding dengan daripada 29 tempat, maka itu sudah cukup digunakan dalam amalan penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal di Malaysia. Bahawa kalau satu tempat sudah dapat melihatnya, maka tempat lain juga boleh menggunakan kenampakan yang berlaku di Labuan. Jadi dengan itu, sebab itu pengisytiharan oleh penyembah mohon menyebut hari Isnin diisytiharkan hari raya sebab hilal telah dapat dilihat. Jadi keadaan ini berbeza dengan sebelum ni. Jadi kalau tengok dalam gambar ni kan, dalam takwim Ramadan 30 hari. Jadi apabila diisytiharkan, maka orang ramai terkejut. Sebab apa terkejut? Dalam kalender menunjukkan Ramadan 30 hari. Hari Selasa baru kita hari raya. Seperti mana sebelum ini, kalender dengan pensiaran tu selari. Kalau dalam kalender hari Selasa, maka hari Selasa lah pengumuman akan dibuat. Tetapi beza dengan tahun ini, apabila negara kita menukar kepada kriteria yang baharu. Jadi sebab itulah keadaan ini mengejutkan. Satu lagi sebabnya ialah kerana beza daripada hasil kiraan tu menunjukkan bahawa selisihnya syarat itu tak dipenuhi sedikit saja, iaitu sepatutnya 6.4 darjah, tetapi yang sebenarnya 6.2. Jadi mungkin syarat ini kena dihalusi semula sebab berdasarkan 6.2 pun sudah boleh dapat dilihat. Jadi keadaan ini menimbulkan perbezaan pandangan di kalangan ahli falak. Sama ada hilal itu perlu didefinisikan semula. Adakah boleh kita menerima kenampakan hilal melalui kamera CCD ataupun kita berpegang kepada kenampakan dengan menggunakan alat optik yang nyata. Jadi kalau kita tengok dalam gambar dalam data ni kan, hilal Syawal yang baru ni dia berada di atas ufuk selama 26 minit. Agak lama lah tempoh ini. Agak lama. Jadi kita ada peluang untuk menantikan dia sehingga dia nak terbenam tu. Jadi
di Labuan Baru ni bukanlah serta-merta mereka dapat melihat selepas terbenam matahari pada pukul 19.29. Tapi di Labuan bukanlah 19.29. Ini saya ambil contoh di Langkawi. Okay? Jadi tidak serta-merta sebenarnya beberapa minit selepas matahari terbenam, barulah mereka dapat melihat. Kalau silap saya 10 ke 12 minit itulah mungkin saya silap. Tapi bukan serta-merta selepas matahari terbenam. Mereka terpaksa menunggu beberapa minit selepas matahari terbenam, barulah mereka dapat melihat hilal Syawal menerusi, bukan dengan mata, bukan dengan teleskop, tetapi dengan menggunakan kamera CCD. Jadi saya cuba tunjukkan simulasi bagaimanakah pergerakan bulan dan matahari pada Syawal baru ni. Jadi apabila matahari terbenam di ufuk barat, bulan itu berada pada ketinggian 5.4 darjah. Jadi kedudukan itu agak tinggi lah. Apabila dia tinggi, maka dia nak tunggu terbenam tu makan masa 26 minit. Jadi dalam tempoh itu kita ada peluang lah untuk melihat. Tapi dengan syarat ufuk ataupun langit mestilah dalam keadaan cuaca yang baik. Tapi kalau dalam gambar ni, kalau langit seperti ini, maka sukarlah untuk kita dapat melihat hilal. Sebab apa? Hilal tu sangat halus. Okay? Sebab itu saya katakan tadi, walaupun dia Labuan tu kata nampak, tapi bukan dengan mata. Bukan dengan mata kasar. Kemudian saya nak share sebagai akhir penutup pada bicara ini. Jadi kalau kita lihat taburan, ini ada saya tunjukkan taburan-taburan hilal sepanjang tahun 1443. Yang garis merah tu ialah batas dia. Okay? 3 darjah. Jadi banyak bulan itu berada di atas garis merah, iaitu batas sempadannya. Jadi ini apabila kita menggunakan kriteria yang baharu. Jadi peluang untuk melihat tu memang ada. Termasuklah bulan Syawal yang baru ni. Dan seterusnya saya nak kongsikan untuk tahun yang akan datang lah. Untuk tahun yang akan datang 1444, adakah kita akan mengalami keadaan seperti mana 1443 ni untuk Syawal? Sebenarnya tidak. Sebab apa? Untuk tahun depan hilal tidak memenuhi kriteria. Maka kita akan genapkan Ramadan menjadi 30 hari. Manakala bagi 1445 pula, kalau kita tengok dalam grafik ni, tinggi dah hilal tu, iaitu 7.6. Maka kriteria dipenuhi. Maka Ramadan pada tahun 1445 29 hari aja. 1 Syawal jatuh pada 10 bulan April 2024. Begitu juga untuk 1446. Hilal juga tinggi, maka dipenuhi syaratnya. Dia tidak berada di sempadan, berdekatan dengan kriteria. Sudah melebihi tinggi, maka Ramadan menjadi 29 hari. Sebaliknya pada tahun 1447, hilal tu rendah, tak lebih daripada 3 darjah, 2.2 darjah saja. Maka kriteria tidak dipenuhi. Hilal tidak memenuhi kriteria, maka Ramadan pada tahun 1447 dilengkapkan menjadi 30. Ini saya senaraikan untuk dalam tempoh 10 tahun yang akan datang lah. 10 tahun yang akan datang. Jadi tak perlu risaulah bila saya dah tunjukkan ni, kita boleh tahulah nak buat persiapan raya ke tidak. Jadi tapi itulah tertakluk kepada pengisytiharan pemohon bahasa pemohon raja-raja tu. Ya, betul. Cuma saya nak menarik perhatian pendengar, pada tahun 2029 nanti ataupun 1450, kita akan menyambut hari raya bersama dengan tahun baharu Cina. Kalau kita tengok dalam jadual tu, saya ada letakkan tanda tu, tahun baharu Cina pada tahun 1450 Hijrah ataupun 2029, 2030, 2031. Ini kita akan kongsi raya. Kongsi raya maksudnya hari raya Aidilfitri dengan hari raya Cina tu dia berdekatan. Cina raya dulu, kemudian berikutnya ialah raya. Jadi tengoklah nanti meriah ke tidak. Panjang umur jumpa, kalau tidak saya paparkan
Saya paparkan sajalah. Saya kira itu saja perkongsian saya. Doktor, sekejap doktor. Yang ada tanda star 4 Februari 2030 dengan 25 Januari 2031 yang ada star tu apa doktor? Itu star tu yang saya katakan, itu menandakan 3 tahun itu kita akan berkongsi raya dengan tahun baharu Cina. Okey. Jadi ingatlah tarikh-tarikh bukan hanya tahun 2029 sajalah ya. Dia ada 3 tahun. 3 tahun kita akan berkongsi. Sebab tahun baru Cina ni dia jatuh dalam bulan Februari atau bulan Januari saja. Baik. Jadi dalam 3 tahun lah kita akan menyambut hari raya bersama-sama dengan tahun baru Cina. Saya rasa jelas apa yang telah disampaikan oleh panel kita, Dr. Kasim, atas kepakaran beliau sebagai ahli astronomi dan juga ahli falak. Cuma saya rasa satulah kan, sebagaimana kebesaran Allah tu kan doktor, kita dah kira hisapnya dan sebagainya, memang tak kelihatan, tapi kebesaran Allah tu lah kan. So itu bagaimana dikaitkan dengan kebesaran Allah kan. So ialah benda yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dan ada soalan dari ruangan chat ni doktor, satu daripada Firdaus. Saya rasa doktor dah jawab tadi, adakah hilal kelihatan di Labuan menggunakan teleskop? So gunakan CCD tadi doktor, kamera CCD ya. Ya betul, saya dah menjawab tadi dah dalam soalan. Baik. Dalam so ada saya tak tahu kalau ada Rustia ada soalan daripada Facebook ataupun mana, ruangan chat ni tak ada, ataupun saya bukalah kepada kita ada dalam lebih kurang 20 minit untuk sesi soal jawab. Kalau ada peserta-peserta ataupun ada rakan-rakan kita dalam Zoom ni untuk bertanya, boleh unmute dan boleh perkenalkan diri dan seterusnya mengajukan soalan kepada Dr. Kasim. Silakan. Ada ke? Kita bagi keutamaan kepada yang ada dalam Zoom ni lah untuk bertanya. Sila. Dr. Zulkifli ada nak tanya ke Dr. Zul? Begini tentang raya terkejut dan hilal ni Profesor ya. Saya kira dalam kita tanya orang awam kan, dia dah ada semacam hint bahawa raya itu akan jatuh pada hari Isnin. Walaupun dalam kalender Cak Kuda itu hari Selasa. Kan? Jadi concern orang ialah sebab apa terkejut dia, sebab langsung tak ada seperti ura-ura nak raya cepat. Sedangkan ada yang kata kebarangkalian besar nampak anak bulan. Jadi itu yang orang marah, kata komen kepada pejabat agama kan. Kalau saya rasa kalau pejabat agama boleh seperti memberi signal awal. Tapi sebab sekarang ni orang ramai yang tidak memahami ru'yat dan hisab ya. Jadi kalaulah kebarangkalian hilal tu nampak lebih besar peratusan dia, boleh tak agaknya pejabat agama dia beritahu lebih awal? Supaya tak timbul lemah, tak masalah, ayam tak beli lagi lah dan sebagainya. Terima kasih Dr. Nazri. Sila Dr. Kasim. Saya tak boleh jawab tu Dr. Zul. Dr. Kasim jawab tu panel dia dan jatuh kuasa falak. Sila Dr. Okey, terima kasihlah pada soalan tu. Okey, pertama sekali untuk tahun ini 1443 ataupun bersama dengan tahun masih 2022 tadi saya dah kata bahawa ini adalah kali pertama kriteria ini digunakan. Okey, dan kita tak ada pengalaman lah berbanding dengan kriteria yang sebelum tu. Dan kali ini dia berlaku tidak banyak perbezaan antara kriteria dengan yang dihisap. Cuma 0.2 darjah aja jarak lengkung beza dia. Kurang sikit aja. Jadi itu satu. Jadi kita tak menjangkakan lah keadaan ini berlaku. Dan pada saya sendiri pun saya menjangkaan peluang kenampakan itu tipis berbanding dengan untuk kita boleh nampak. Tapi rupanya akhirnya boleh juga nampak dengan menggunakan CD. Tapi berhubung dengan nak maklumkan lebih awal atau nak bagi signal ni, sebenarnya kuasa yang ada dalam ataupun kita kata sebagai sumber punca kuasa
dalam penentuan awal Ramadan ni dah jelaslah majlis raja-raja yang punya kuasa, bukan terletak di Jabatan Agama. Okey, majlis raja-raja yang akan yang melantik jantan kuasa ni tadi. Okey, jadi kuasa itu terletak di majlis raja-raja lah. Jadi saya yakin sama ada pihak agensi agama, jabatan agama ke jabatan tidak mahu melangkaui bidang kuasa tersebut. Jadi atas dasar menghormati peraturan yang dibuat oleh majlis raja-raja, peraturan dalam menentukan ini, menentukan awal Ramadan dan juga Syawal ni, dia ada peraturan yang dibuat oleh majlis raja-raja. Jadi saya yakin jabatan agama ataupun agensi agama di negeri maupun di peringkat persekutuan tidak mahu melangkaui melampaui kuasa. Ya, Dr. Kasim. Sebagai menghormati lah. Jadi sebab itulah perkara ini. Jadi, so betul tu. Ada 2-3 soalan lagi. Okay. Mungkin Dr. Kasim yang darjah itu 6.4 kepada 6.2 tu kita mungkin akan dibincangkan semula ke tentang kriteria tu bila dah nampak pada 6.2 tu. Mungkin lepas inilah. Tak apalah. Dr. Kasim tak boleh jawab tu soalan saya, tak boleh jawab, pengerusi tak boleh tanya. Okey, ada angkat tangan daripada Dr. Sofian ke Prof Sofian ke nak bertanya? Baik, terima kasih. Sila. Ya, terima kasih. Tahniah pada penganjur, tahniah kepada Dr. Bahali, Dr. Kasim, maaf ya, yang telah menyampaikan pengisian yang cukup bernas, baik, dan saya rasa gembira lah tentang isu-isu yang telah dijawab tadi. Cuma mungkin nak tanya Dr. Kasim, apakah saranan Dr. Kasim sendirilah ya kepada pihak pejabat agama maupun dalam proses kita mendidik masyarakat lah ya berhubung dengan isu inilah melihat hilal, ya kepentingan melihat hilal, hikmah melihat hilal dan bersabar dalam menunggu keputusan yang istirahat yang akan dibuat oleh istana. Kerana masyarakat kita nampak suka mencari jalan cepat, jalan mudah. Jadi hakikat sebenar dalam proses ibadah itu mungkin telah diketepikan. Jadi apa saranan doktor sendirilah kepada pejabat agama pada masa. Baik, terima kasih Prof Sofian. Jadi dalam hal ini saya kira pendekatan yang paling baik ialah pendekatan menerusi pendidikan. Okay? Baik pendidikan secara formal ataupun tidak. Tapi saya rasa kalau dalam konteks awam, pendidikan secara informal lah, kita boleh menggunakan beberapa forum. Kan? Contohnya kalau sebulan lagi kita nak menyambut awal Ramadan atau Syawal, kita boleh buat melalui forum yang kalau yang paling famous sekali ialah forum perdana Ehwal Islam yang ada di dalam TV itu. So jadi kita boleh jadikan itu sebagai forum untuk berikan pendidikan, penjelasan untuk Ramadan tahun ini bagaimanakah prosesnya, kan? Untuk Syawal bagaimanakah prosesnya, apakah jangkaan dan sebagainya, supaya mereka sudah bersedia dan sudah memahami. Jadi apabila mereka faham keadaan yang akan berlaku, mereka mudahlah untuk buat persiapan dan sebagainya. Ataupun boleh juga melalui khutbah Jumaat, kan? Ataupun melalui seminar, melalui forum, kan? Ataupun melalui kelas-kelas pengajian di surau, di masjid, kan? Dan jemput mereka-mereka yang pakar untuk berikan penjelasan berhubung dengan penentuan awal Ramadan dan Syawal. Saya sendiri pun sering dijemputlah untuk di dalam kuliah-kuliah maghrib atau kuliah zuhur, kuliah duha, untuk memberi perkongsian tentang penentuan awal Ramadan dan juga Syawal. Itu sebagai salah satu pendekatan lah yang paling mudah untuk kita ke tengah ataupun memasyarakatkan dalam hal penentuan ataupun dalam hal takwim ni. Kira itu ya. Ya. Terima kasih doktor. Ada 2 soalan doktor daripada ruangan chat ni. Adakah Jatuh Kuasa Fatwa Kebangsaan telah keluarkan fatwa membenarkan penggunaan CCD untuk kenampakan hilal, atau adakah ini keputusan mufti wilayah saja? Okey. Tentang ni doktor. Apa yang saya difahamkan, perkara ini ataupun kertas ini telah pun dibentangkan, kan, dan Muzakarah Fatwa telah pun menerima, kan, dan penggunaan CCD ini, dan haruslah dan perkara ini harus
boleh diterima lah, maksudnya kenampakan berdasarkan CCD tetapi berdasarkan syarat-syarat yang tertentu. Bukannya semua kenampakan berdasarkan CCD ini boleh diterima. Okay? Contohnya kalau dengan CCD ni untuk pengetahuan para penonton, sebab CCD ni dia sangat sensitif dengan cahaya. Jadi kalau hilal tu walaupun cahayanya sangat malap, tapi dengan menggunakan CCD ni kita boleh dapat merakam imejnya. Okay? Bahkan dengan teknologi terkini, sebelum matahari terbenam, hilal tu dah boleh direkam. Tapi imej yang direkam sebelum matahari terbenam itu tidak diterima. Muzakarah fatwa tidak menerima. Hanya selepas daripada terbenam matahari. Jadi adalah syarat-syarat, bukan semudah itu mereka menerima imej menggunakan kamera CCD ini. Boleh merujuk kepada kertas yang telah pun diterima oleh Muzakarah fatwa kebangsaan. Wallahu a'lam. Terima kasih Doktor. Ada satu lagi, ada perancangan penentuan awal bulan bersama negara ASEAN yang lain. Ni ada mabim ke macam mana? So ada perancangan ke Doktor? Sebenarnya untuk makluman, setiap negara ada badannya yang memantau ataupun yang menjalankan aktiviti serapan hilal ini bagi negara-negara masing-masing lah. Jadi masing-masing ada dia punya matlaknya, bagi Indonesia, bagi Singapura, Brunei dan juga bagi negara kita. Cuma buat masa ni masing-masing menggunakan pakai berdasarkan kepada negara masing-masing lah. Kalau Malaysia, kalau kenampakan di Labuan, kita akan gunakan dalam rantau negara kita. Belum lagi kita gunakan kenampakan daripada negara-negara lain. Setakat itulah yang boleh saya berikan atau kongsikan jawapan kepada persoalan. Terima kasih. Okey, kita dah ada kurang dalam 10 minit lagi. Kalau ada sesiapa ingin bertanya lagi tentang isu ni, so boleh ajukanlah pertanyaan kepada Dr. Kasim Bahli. Saya buka lagi kalau ada nak bertanya. Dan pada masa yang sama boleh catatkan kehadiran pada ruangan chat itu telah ada untuk staf UKM, ada dapat latihan kan, urus bakat ke, Ada lagi ke nak bertanya? Okey, saya rasa jelas Doktor. So mungkin mereka dah snap shot ni tentang Syatu Syawal ni 10 tahun yang akan datang ni. Okey, lepas ni tak ada kalut-kalut lah, tapi masalah itu takluk lah. Yang akhirnya adalah di bawah peristiharan penyimpan mohon besar raja-raja kan. Ini di segi hisap. Ni dari segi hisap ni kan Dr. Kasim? Ya, ini ada segi hisap je. Jadi keputusan ni akhir ni gunakan kriteria yang baru lah. Kriteria yang baru ya. Menggunakan kriteria yang baru. Okey, insyaAllah. Okey. So, tapi oleh macam mana pun dia tertakluk lah. Saya betul. Yang disebutkan oleh saudara moderator tadi, tertakluk pada peristiharan penyimpan mohon besar raja-raja. Ya, okey. Kuasanya di situ. So tak apalah, boleh simpan ni. So tak kalut lagi insya-Allah. Tak kalut lagi, kita tahu bila 29 Ramadan dan bila 30 Ramadan lah untuk menyambut kan. So biasanya perbahasan ni dia lebih agak ketara bila Hari Raya Aidilfitri, Dr. Kasim kan. Kalau Hari Raya Aidil Adha ni orang tak kisah sangat kan. So dia tak begitu kan, sebab nak menyambut raya tu dengan berpuasa dan sebagainya kan. Itulah. So nak balik kampung kan. So itu yang saya rasa menjadi concern kepada masyarakat lah kan. Itu yang raya dalam bas lah dan sebagainya kan. So tapi saya rasa di segi keabsahan, di segi kesikahan kan, sikahnya jawatankuasa tu adalah saya tak boleh dipertikaikan kan. Bukan hanya golongan yang berlatar belakangkan agama, tetapi juga bersama dengan daripada golongan profesional, jabatan ukur dan sebagainya, iaitu yang saya rasa sangat-sangat valid lah apa dapatan daripada cerapan tu. So saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada
ahli panel kita Dr. Kasim Bahali, alumni UKM, so di peringkat sarjana muda juga PhD, alumni ATMA ke atas perkongsian yang telah diberikan, fellow tamu di ATMA. Saya rasa banyak yang telah menjawab persoalan-persoalan yang perbahasan kita ni segi akademiknya kan, bukan berdasarkan kepada emosi kan, perbincangan media massa, tapi di segi akademiknya bagaimana raya pada tahun ini telah berlaku lah. Okay. So saya rasa sangat-sangat menarik dan insyaAllah kita dapat manfaatkan bersama lah. So saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih pada Dr. Kasim. InsyaAllah lepas ni kita akan panggil lagi kalau ada lagi insyaAllah isu-isu yang berkaitan dengan falak ataupun astronomi dan sebagainya. Terima kasih juga pada Ketua Perpustakaan ATMA, okay, Cik Syahrudin, okay, atas penganjuran ini bersama dengan ATMA. Terima kasih pada semua yang bertanya, sama ada secara live ataupun dalam ruangan chat, okay, atas untuk mengatasi kekeliruan yang berlaku. So saya dengan itu mengucapkan terima kasih dan insyaAllah kita berjumpa lagi dalam siri-siri tokoh Patma yang lain. Ini siri yang ke-12, saya tak tahulah, mungkin Urusti akan wawarkan selepas ni. Dan insyaAllah kita sudah dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ambil gambar ke? Ada ambil gambar ke Cik Din? Ya. Okey. Urus dia minta ada gambar untuk rekod lah. Boleh buka kamera ke kalau yang nak buka? Ya. Ya. Okey. Ya. Ya. And one more. 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Sama. Sama-sama. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.